Sebelum ni aku dah review headlamp yang bentuk macam kamera ni kan. Tapi kali ni aku ada jumpa satu lagi headlamp yang lagi murah, lagi power, lagi cantik, lagi banyak lampu dan lagi mudah nak guna. So ini adalah headlamp daripada Taishun Outdoor. Korang tengok design dia. Macam Plan vs Zombie pun ada tau. Dia ada 3 tahap kecerahan. Okey, tengok. Okey, ni ketiga. Dan dia ada klip-klip. Lepas tu ada warna oranye. Ini pun ada 3 tahap kecerahan. Lepas tu dia ada lampu juga ke tepi ni. Ini untuk lampu jarak dekat. Dia boleh tukar warna lain. Warna merah, kelip-kelip, kelip-kelip macam ni. Selain tu juga dia ada butang sensor. Tekan butang dekat tengah ni sampai warna hijau. Bila korang lalukan tangan dia akan tutup. Korang tengok. Buka, tutup. Contoh kalau ada harimau ke, korang nak sorok-sorok kan, korang buka macam ni. Tutup, buka, tutup. Untuk adjust size dan jarak lampu, korang boleh tarik bahagian ni. Tengok tu. Bila kita tarik, dia boleh adjust korang punya lampu. Terang kan. Nampak semua benda. Lepas tu kita adjust. Tengok. Ni jauh. So nanti kalau korang rasa berbaloi nak beli headlamp ni, korang boleh tekan dekat beg kuning.